Assalamualaikum, hai guys. Hari ini stage yang ketiga kita akan bermula dari grid dan finishing ke Pasir Putih. Abang Noah, cerita sikit pasal laman hari ini. Hari ini Petronas Letuh Langkawi 2025. Hari ini peringkat yang ketiga daripada grid ke Pasir Putih sejauh 198.2 km. Hari ini peringkat Ika paling mencabar kerana para pelumba akan merempuhi 3 zon pendakian dan 3 zon pencutan. Jadi hari ini kita tunggu siapa yang kental akan pasti menang untuk peringkat yang mencabar ini. Yang kental pasti sampai. So, kita jumpa di finishing nanti. Let's check it out. Mana? Nama dia lagi tidak. Tamatlah sudah peringkat yang ketiga Petronas Letuh Langkawi 2025. Jadi hari ini pelumba daripada Astana Matteo Malucelli membuktikan keunggulannya untuk menguasai peringkat yang ketiga ini. Jadi untuk peringkat yang keempat besok, Kuala Terengganu ke Kemaman. Jadi kita tunggu siapakah yang akan menjuarai peringkat yang keempat nanti. Let's check it out.